Kita Talk Podcast. Benda boleh bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mira dan Ama dalam Kita Talk Podcast. Benda boleh bincang. Dari cerita yang real ke topik yang serius sampailah ke cerita yang kita boleh gelak ketawa. Sebenarnya Daddy, dekat luar sana kadang-kadang ramai orang yang nak cakap tapi dia orang tak berani nak mula. Jadi dalam Kita Talk Podcast ni, jom kita sembang dan kita bincang. Dan podcast kali ini dibawakan khas untuk anda oleh Himalaya Camping Resort Gopeng. Tempat camping, tempat glamping, tempat healing yang tengah in sekarang ni. Kalau korang rasa macam nak cari tempat yang nak relax, santai-santai kan, bolehlah pergi ke Himalaya Camping Resort Gopeng ataupun boleh check out di www.himalayacamp.com. Tengok video ni. Discover glamping at Himalaya Camp Gopeng, Malaysia's go-to destination for stress relief and adventure. Choose from unique stays like domes, chalets, riverside views, or private pool glamps, all designed for comfort and style. With facilities including air conditioning, bed and breakfast, private bathrooms, and free parking at Himalaya Camp Gopeng. Your adventure begins here. RM60 gaji Daddy, RM60 gaji Mami. So gaji kita sama, tanggungjawab kita pun sama lah Takkan Mami je nak buat kerja rumah. Mana boleh, dah nama suri rumah. Kenapa buat kerja rumah? Daddy gaji dapat, relax dapat. Mami gaji dapat, penat dapat. Mana cik? Oh, ingat lelaki ni keluar kerja tu je lah. Kan banyak lagi kerja-kerja lain nak kena buat. Aduh, pening lah macam ni. Itulah dia, isu ni tak pernah habis tau. Jadi tak apa, kita bersama dengan seorang tetamu. Kenapa gaji RM60 je? RM60 sudah lah, banyak-banyak membazir. Buat apa? Sudah. Jangan komplain. Cuba tak lepas ni. Cuba ada sifat bersyukur sikit. Nak ambil semua. Baiklah, kita bersama dengan seorang tetamu istimewa, seorang pelakon berbakat yang dah lama dalam industri ni. Semua orang kenal dia. Betul. Dan kita sendiri pernah berlakon dengan selebriti ini. Dia pernah jadi mak kita. Ya, secara peribadinya selebriti ini seorang yang sangat humble, cakapnya lembut dan yang terbaru dia boleh bawa RZ lah. tu lah pakai sweater ni. Okay. Macam mana macam kita tengok penampilan dia macam ni, tiba-tiba bawa motor. Memang outstanding betul lah video tu. Saya terkejut ni kan. Jadi daripada dunia lakonan sampailah ke cerita rumah tangga kan, kisah dia memang banyak beri inspirasi kepada orang ramai. Jadi jom kita persilakan Liz Dawati. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih sudi hadir, sudi jemput. Dia nak cara kat sini. Dia nak cara rasa bila kita paling tinggi rasa macam kita mengacara. Padahal kita jiran ni tahu, jiran betul. Tahu. Kita selalu je terserempak sambil-sambil kayuh dekat Melawati tu kan, pusing-pusing. Jumpa. Tapi akak ni kalau dia exercise memang dia exercise betul. Kita exercise nasi lemak. Akak sihat Kak? Alhamdulillah. Sibuk syuting sekarang. Itulah dah 2 bulan senyap je industri. Tapi itu untuk TV. Tapi untuk social media ni saya tengok bukan main rancak Kak sekarang Kak. Dia bukannya rancak kat social media tu. Okay, lebih kepada abang sebenarnya. Tapi biasalah kalau ada satu hari punya story tu, dia bom dia bukan sehari pula. Dia akan pergi 3-4 hari ke seminggu. Tak habis kan. Betul. Itu je. Padahal ceritanya kita pergi ke sana sekali je. Tapi Kak, jujur saya cakap, video-video abang ni, akak tu lah yang buatkan kita orang ni tengok video tu kita orang tergelak sendiri. Pasal akak gelak dalam tu. Akak memang kebolehan terhibur. Memang mudah terhibur tak kan. Daripada awal kenal macam tu lah dia. Dia tu nampak je gagam macam tu. Tapi sebenarnya Fauzina Maya bukan macam tu. Dia lawak terus kan. Dia lawak terus. Itu yang membuatkan saya mula suka dia sebab dia punya dia boleh buat asil lasak kan. Saya rasa macam Macho macam rainbow macam saya suka cerita rainbow kan. Tapi bila dah kawan and then bila dah kahwin terutamanya, masa kawan tu adalah sikit-sikit keluar. Tapi dah kahwin keluar semua. Kan? Rupanya dia tidak seperti yang di dalam TV tu ya. Dia macam pelawak dah. Sebenarnya. Kan? Itu saya pernah buat tagline dulu. Abang tahu tak apa beza abang dengan pelawak Malaysia? Saya bagi tahu kat dia. Dia pun pelik kenapa
Lawak Malaysia untuk hibur satu Malaysia. Lawak abang tu saya seorang. Saya boleh ketawa daripada pagi sampai malam. Kalau dia kadang-kadang benda saya tengah stres kan. Dia boleh datang, dia akan cakap perkara-perkara yang macam yang luar daripada pemikiran kita. Mungkin bagi dia biasa je, tapi akak sambut tu. Akak ni sebenarnya. Tahu, saya cuba nak serius. Tengok dia. Dalam hati dah kena apa tapi muka dia pun tak bersalah tau. Jadi saya ketawa lepas tu. Lepas tu dah kenapa dia kata. Tak tahu Abang Puji yang kelakar ke Kak Liz yang kelakar. Tapi Abang Puji betul kelakar. Kita pernah ada satu scene kan dalam Cemburu Seorang Perempuan tu, yang kiss yang macam nak suap-suap lah, baru kahwin. Lepas tu pop dia muncul, lepas tu dia buat muka macam tu macam barang dia sebab dia boleh tiba-tiba dialog yang datang daripada mana dah. Tiba-tiba dia punya kelakuan pun macam tu. Especially pun macam tu. Itulah Fauzia Nawawi. Antara akak dengan abang, siapa yang paling dominan dalam rumah tangga? Okay. Dua-dua ada balance lah. Ada balance sebenarnya. Kalau yang banyak menerima dan terpaksa memahami tu kakak-kakak lah ya. Yang buat keputusan dia bongsu. Okay. Dia bongsu. Jadi kalau nak sakit hati tu saya akan masuk semua sifat-sifat bongsu tu untuk saya rasa ngalah lah. Macam tu. Nak gaduh pun tak guna. So orang bongsu ni nak menang selalu. Ambil menang. Macam tu cerita dia. Bila dah biasa, dah tahu dah macam mana. Saya tak lawan. Walaupun kita tahu dia salah ke apa kan, saya biarkan. Sebab kita dah tahu karakter bongsu tu macam mana. Kita bagi dia menang dulu. Maknanya akak ni sejenis yang garang ke, yang sporting ke, macam mana? Saya boleh dibawa ke mana saja. Saya terpaksa balancekan diri saya untuk dia. Ikut kesesuaian keadaan. Memang keadaan abang jangan marah bang. Saya memang banyak ikut abang. Bukan abang ikut saya. Abang itu ada pesanan ikhlas daripada akak. Okey. Nak bercerita pasal ni kak. Pasal akak bawa Rezak hari tu. Tertarik betul. Mira dah rasa Amar paling hebat dah berkayuh sama Madinah. Tapi bila tengok akak, lagi hebat. Dengan glove, dengan t-shirt macam sempoi gila akak ni. Sejak bila akak pandai bawa motor ni kak? Memang minat motor sejak sekolah. Umur 19 tahun terus ambil lesen. Tapi tak ambil lesen biasa, terus ambil B-Full. Dah boleh bawa motor besar dah. Sebab 250 sebab masa tu saya fikir tak ada siapa nak ajar saya motor clutch. Takkan saya nak ajar. Saya tak ada kawan lelaki yang takkan saya nak pergi. Tak ada. Masa tu memang tak ada mana-mana kawan lelaki yang saya kenal ada motor. Kalau ada pun saya memang bukan sejenis yang suka nak pinjam ke apa tak. Saya akan usaha sendiri. Saya kata, mak, saya nak bawa motor clutch. Cakap orang tu motor clutch hanya motor Virago masa tu kan. So kena bawa ni dek. Tak apalah, bawa pun bawa lah. So saya start terus bawa. Kenapa nak bawa motor ni? Saya nak motor clutch. Sebab saya punya impian nak bawa motor besar. So dia kata, kita ambil B-Full. Start dari situ lah. Daripada kecil, daripada muda lah maksudnya. Daripada muda 19 tahun dah ambil lesen dah. Cuma saya tengok bawa macam steady je akak ni. Tak adalah macam untuk event RZ tu akak bawa motor macam baru nak belajar bawa motor ke apa kan. Saya tengok macam steady kan. Dia sebenarnya dalam orang yang bawa motor ni sama ada dia ada lesen ataupun tidak. Itu topik pertama. Yang kedua adalah sama ada dia memang penunggang jalan raya ataupun konvoi saja. So sebenarnya ramai je saya tahu wanita di luar sana yang boleh bawa motor. Tapi mungkin tapi kebanyakannya saya tahu dia berani konvoi. Bila konvoi je dia bawa. Ya, konvoi bawa. Bila nak bawa in town, saya setahu ada yang okey tapi itulah diorang akan rasa jam semua kan. Tapi kalau boleh bawa town tu kira hebat lah. Saya 2 tahun penunggang jalan raya. Sebab saya kerja duduk kat Bandar Baru Sentul, kerja dekat Bukit Bintang. Bawa motor lah. Motor clutch ke motor biasa? Motor TZM. Serius Serius lah kak? Ya, tu motor pertama saya beli. Apa nak kena cilok-cilok masuk KL ni? Bawa TZM? Bawa TZM. Bila makin saya pun ada jiwa remaja macam dia orang juga. Bila traffic light, lepas traffic light je, boom. Bila waktu jam je dah tahu okey. Dah tahu. So memang siapa yang dah biasa bawa waktu jam tu, kereta yang banyak, yang sesak tu,
memang tak ada masalah sebab kita akan fokus, mata kita bukan sini, mata kita akan buka ni. Sekeliling kita boleh tu. nampak. Ni pun boleh nampak Mira. So kita kena buka. Betul. Tu bawa motor. Dia tak boleh macam kereta pandang, lepas tu tengok cermin. Dia tak boleh. Dia kena so Tapi kalau dah biasa dia akan beza KL sekarang dengan dulu kan. Macam dulu zaman akak bawa motor tu mungkin kereta tak sepadat yang sekarang ni, betul tak? Ke lebih kurang je? Lebih kurang je. Lebih kurang je Cuma lah. beza dia dulu sesak sebab kita dua hala. So dia punya sesak dia lain. Bila walaupun dah tambah banyak highway apa semua, tapi kereta pun bertambah. Tapi kita dah sistem apa tu jalan raya kita pun dah lebih teratur kan. Diorang buat semua one way supaya memudahkan tak ada bertembung semua kan. So tetap tersusun, cuma ikut kemahiran masing-masing lah. Janganlah aku tak hala semua benda aku nak rem tempat nak rem, tak boleh lah. Zaman KL menjerit akak dah bawa motor lah. Dah bawa motor dah. Dah mahir dah kira macam boleh handle lah. Boleh lah. Okay. Dah. Sebab TZM tu pun ada cerita. Apa cerita TZM tu? ada cerita. Apa cerita dia tu? Masa KL menjerit tu. Sebab masa diorang cakap nak buat KL menjerit pakai motor TZM, saya kata Guys, cukup tak extra motor TCM ni? Kalau nak saya bagi kontak. Ada kontak. Saya baru habis berkumpul semua rider motosikal TZM berkumpul dekat Melaka. Dari first convoy yang saya pergi. Lepas tu kalau nak saya bagi nombor. Saya semua bagilah. Yang datangnya katalah Gaya kata okey mungkin dia nak dalam 30 ke 50 orang mungkin situ kan. Yang game motor kata, Kak, kawan-kawan kita ramai nak datang ni. Boleh tapi tak berbayar lah. Diorang sanggup. Setahu saya masa KM Menjerit tu, diorang datang sebab nak support. Bukan sebab dibayar. Dia bayar cuma beberapa orang yang dijanjikan je. Yelah. Tapi kerana nak support tu kan. ya. Memang turun datang. Diorang willing kan. Semua turun dekat Bukit Bintang. Itu yang bila tayangan tu. Katalah seorang ni dia ada 5 awet. 5 kali dia pernah tengok yang bawa seorang. Jadi macam mana tak meletup? Sorry lah, kita cerita-cerita zaman dulu kan. Itu lah boom kita dengar cerita-cerita diorang-diorang ni kan. Berapa kali tengok? Saya 10 kali tengok. Kenapa? Saya ada dalam tu yang menjerit-jerit tu. Kan? Itulah ukuahnya geng-geng motor ni kan. Setahu saya cuma okeylah, dan cerita tu nak buat filem ni pun kita kena ada kontra dia lah. Dalam kita nak berhibur, ada cinta, ada kehidupan. Bila dah racing kena ada akibat. Bila ada akibat baru orang tahu itu. Tak nak kita buat cerita lepas tu shock, berlumba, lepas tu menang, lepas tu macam tak ada apa-apa yang negatif side. Impact dia nanti orang nak pergi berlumba. Pasal dah jadi hal kan. Betul. Bermotor ni memang hobi akak ke? Memang saya rasa sebab saya tak ramai kawan sebenarnya. Saya berkawan dengan alam. Alam saya nak pergi hutan, macam-macam hal pula kan. So saya suka travel sebenarnya. Tapi tak dapat travel jauh-jauh lagi. Dulu nak travel kita perempuan seorang mak kata kalau tak kahwin tak boleh nak travel jauh-jauh. Betul. Dah kahwin kena sekat pula suami rupanya bukan kaki motor. Oh ya ke, baru nak tanya pernah ke konvoi berdua jauh mana? Dia tackle je, dia kata dia kaki motor. Akak kira dulu akak seorang je ke perempuan yang bawa TZM kat KL? Ada kot. Tapi masa ride tu tak jumpa pula orang KL perempuan yang bawa motor TZM. Yang ada kat Penang. Masa berkumpul tu orang Penang ada dalam 3-4 orang macam tu. Dari Johor kot ada. Sebab semua turun ke Melaka kan. Lepas tu saya wakil KL, saya seorang. Anak-anak tak cakap apa-apa? Cakap mak dah lah tu. Mak ke mama ke mama dah lah tu. Tak adalah, dia orang okey je. Saya pernah bawa kak masa kecil-kecil saya bawa TZM. Tapi TZM dengan Razak ni dia confuse dia bila kita bawa Razak tu. Kalau kita handle tu kita ke kiri, semua tu ikut ke kiri. Tapi kalau TZM kan handle saja. Fairing dia tu kan stay kat situ kan. Jadi benda tu buatkan saya macam
susah lah nak bawa motor ni. Kan waktu tu macam besar sikit kan. TZM kan besar sikit kan. So, susah lah. So dengar akak macam bawa TZM daripada muda macam, gila lah. Sebab kan impian kan memang nak bawa motor besar. Motor besar. So belajar lah. So, sebenarnya TZM tu diorang wujudkan untuk memberi, orang kata, semangat lah siapa yang nak bawa motor besar. Motor besar kan mahal lagi. Betul. Kan? Betul, so besar lagi. So motor TZM tu sesuai lah dengan badan saya kecil masa tu kan. TZM 250 kan? 150 je. Oh ya? Ya. Oh, saya ingat 250. Waktu tu kan. Tapi banyaklah pengalaman gila yang masa TZM tu. Tragedi yang tak best. Pernah jadi apa kak? Tragedi yang tak best, alhamdulillah buat macam ni tak adalah. Setakat kena pasir sikit-sikit je lah. Yang teruk tak ada, alhamdulillah. Tapi yang paling gila saya pernah lalui bukan lalui. Yang pernah saya buat lah. Pukul 7 pagi saya hantar mak saya pergi kerja dekat KL. Saya tak balik rumah. Tak apalah, jalan-jalan lah dekat highway. Daripada highway sampai Sungai Buloh, sampai Tapah, sampai Sungai Perak. Terus sampai Sungai Petani. Ya Allah. Lepas hantar mak pergi kerja tu, 7 pagi. Tak plan. Masa tu belum kahwin? Belum. Ni awal lagi. Belum jadi artis lagi. Jadi artis. Dah sampai Sungai Petani, saya lepak-lepak sana tengah hari makan semua. Dekat pukul 2 petang tu lepas Zohor saya gerak balik. Saya gerak balik. Sebab nak sampai KL sebelum malam. Betul-betul kerja gila lah. Gila kan. Waktu tu janji atas motor juga kan. Atas motor. Masa tu kita pakai full face. Walaupun orang tahu kadang yang mana perasan saya perempuan-perempuan lah. Tapi orang tak tahu pun muka saya macam mana kan. Saya sorang-sorang je. Boleh sampai Sungai Petani ke? Hebat lah. Lone Ranger lah dia. Dia ingat dia cukup hebat ke? Tapi saya terfikir kan. Masa tu fikir, apa gila betul aku masa tu. Tapi macam kepuasan ke kan? Dia macam enjoy lah. Enjoy kan? So seorang je. Tak adalah kita nak borak dengan kawan ke, tak ada kan. Redah je masa tu. Katalah geng-geng Rezak ni suruh akak pacak sekarang ni boleh? Pacak. Pernah ke kak buat? Tak terfikir pula. Masih waras kita atas motor tu kan. Dia kadang-kadang benda tu pula dia lain pula hobi dia. Yang nak terpacak kita skill kan. Skill tu lain. Kita nak bawa enjoy lain. Enjoy. Motor ni bukan kadang-kadang tak semestinya kita kena berkumpulan atau nak pergi konvoi. Dia ikut masing-masing punya kepuasan lah. So nak yakinkan suami bahawa saya nak juga bawa motor sampai sekarang. Saya kata saya bukan nak pergi konvoi. Saya bukannya tak. Saya bila perlu. Kan sekarang ni dah jadi keperluan bila macam tiba kita syuting. Okey, kita parking kat jauh nanti tak apa. Parking je tempat jauh tu nanti runner kena. Memang taklah aku bawa motor. Pergi set bawa motor. Pernah tak? Memanglah. Pergi set? Oh ya? Pergi set. Kalau set itu parking dia tak berapa nak izinkan, nak bawa motor je. Walaupun jauh. Sampai Putrajaya. Hospital kat Seremban, PPJ Seremban. Bawa motor. Apalah sangat Seremban. Sungai Petani dia sampai sorang-sorang. Rasa macam tergamam. Kita tak pernah tahu tau. Betul. At least pergi set bawa motor. Kita tahu dia sampai set dia macam senyum. Dia very positif dekat set. Ya. Bila dia tengok video-video kat IG tu macam, alamak. Macam terkejut lah. Itu sisi lain yang mungkin ramai orang tak tahu. Betul. Kan? Itulah kita nak cerita lah kan Edi pasal isu dan topik kita hari ni. Bila kita sebut pasal rumah tangga kan, topik duit dan tanggungjawab ni sedikit sensitif lah kan. Tapi bagi akak sendiri, bila suami isteri gaji sama, ada tak tanggungjawab pun kena sama? Dia bagi balik duit. Alhamdulillah. Terima kasih Encik Suami. Sangat bertanggungjawab. Jadi sebab saya tak menghadapi masalah tu, jadi saya bersyukurlah sebab abang memang dah dari awal lagi sejak kahwin dia kata dia memang tak nak tahu pun dalam akaun saya apa saya dapat semua dia tak ambil tahu. Ikut saya nak beli apa-apa. Cuma dia akan sediakan apa yang perlu dibayar. Jadi kita pun sudah senaraikan apa keperluan dan saya akan listkan juga apa kehendak. So macam keperluan dah lepas. Okey, apa nak tambah? Kalau tambah tu kalau dia kata dia okey,
tambahlah. Dia akan tambah. Tapi kalau tak okey, saya dah tambah. Mak saya nak. Contoh macam tu. Jadi kita dah berbincang benda tu, tidak ada masalah. Saya minta izin untuk kerja sebab sebelum kahwin memang saya ada komitmen dengan my family. Kena bayar rumah sebab untuk my mum duduk, untuk everything semua kan. So saya kata dengan abang, kalau tak nak saya kerja, abang kena bayar, ini komitmen saya. So dia kata okey, dia tak kacau. So diizinkan saya kerja. So kita ada perbincangan ini sebelum kita kahwin. Dan sampai sekarang alhamdulillah kita sangat memahami benda tu. Kunci dia adalah perbincangan juga. Kunci dia adalah perbincangan. So sebab itulah sebenarnya yang 50-50 ni lah saya rasa kan. Saya rasa lah. Yang lelaki, yang marah lelaki kena banyak belajar ilmu agama dulu. Dia kena tahu dulu apa tanggungjawab dia. Baru dia boleh masuk melayari bahtera rumah tangga. Kalau dia tak tahu, dia tak boleh suka hati ajak anak orang kahwin. Lepas tu kau nak kata 50-50. Tak boleh. Mendalami ilmu agama berkaitan dengan tanggungjawab. Ya, tanggungjawab tu penting. Tapi misalnya okey, berdua-dua dah setuju. Ini mungkin berlaku isteri dah tahu dah suami ni memang gaji dia setakat 2,000 je. Dia nak juga kahwin. Dia tak nak lepaskan lelaki ni. Sayang punya pasal kan. Isteri gaji katalah 5,000. Kan dah tahu dah. Okey, I takat ni je. I usahalah apa yang boleh. Okey. So dah tahu dah ni. Bila kahwin ungkit benda lain pula. Itu jadi tak best. Kalau macam tu macam mana Kak? Dia dia dah berbincang. Sekarang ni, situasi sekarang ni, kalau suami kata dia mampu sewa rumah untuk 500, pindahlah rumah yang sewa 500. Isteri janganlah menolak sebab itu kemampuan suami. Dah tahu daripada awal. Daripada sebelum kahwin dah tahu kan. Kalau isteri kata okey, rumah I ni bayar 1,000 je. Kita bayar separuh. Dia yang cakap bayar separuh-separuh. Bila suami dah setuju, tiba-tiba ungkit pula lepas kahwin. Ini saya tahu ada berlaku. So tak boleh benda tu. Isteri dah tahu dah kemampuan suami tu takat mana, janganlah diungkit lepas kahwin. Benda tu sangat tak cantik. Kalau tidak kau pindah. You yang kena pindah, bukan suami kena pindah. Isteri kena ikut kemampuan suami. Itu yang saya tahu dalam Islam lah. Tapi kalau you rasa nak mewah, rasa nak gah untuk sewa yang mahal, maknanya you lah kena tambah komitmen. Sebab dah tahu dah suami tu takat tu je. Tak boleh paksa dia kerja 24 jam pula. Betul. Belum tentu mampu lagi kerja 24 jam tu sekarang. So benda macam tu lah. Kan perbincangan dah buat sebelum kahwin. Perbincangan itu kata kunci dia. Perbincangan. Sebelum kita nak melayari bahtera rumah tangga, kena ada perbincangan, kata sepakat, persetujuan. Kalau kita sama-sama kerja kan, tanggungjawab kat rumah pula macam mana? Lagi-lagi kalau tak ada pembantu. Kau buat apa, aku buat apa. Semua serah pada isteri. Benda ni pun dia saya sebelum kahwin bukannya cintan-cintun je yang seronok. Dia dah kena bincang dah semua tu. Dah kena tahu, macam saya dah tahu abang pandai masak. Senanglah nanti bila saya berpantang, tak payahlah dia pening-pening nak masak. So kena tahu suami tu suka macam mana kan. So benda tu memudahkan lah. So dari segi kat rumah, so okey, saya dah penat lah ni, dah tak nak masak goreng telur, tak apa saya masak. So suami akan so saya ada benda tu alhamdulillah. Tapi dekat orang kat luar sana kena cari masa untuk berbincang. Okey, berbincang ni kadang lelaki cepat panas telinga Betul. Sorry, kebanyakannya lelaki cepat panas telinga. Dia laju je. Jadi, betul kan? Betul? Tak. Betul. Abangnya marah bang. Okey. Jadi sebab itu daripada awal kahwin saya dah tanya. Abang, oleh kerana saya tahu abang telinga nipis, cepat panas, cepat nanti. Okey. Abang nak kita bincang macam mana? Nak surat layang? Nak message, nak voice ni ke, nak macam mana? So Lala kata message je lah gitu. Message. So daripada awal kahwin sampai sekarang, memang kalau ada apa-apa communication yang nak marah ke, nak apa ke, dah gaduh, kita tak, bila dah gaduh tu takkan ada perbincangan. Dia pandang muka garang, kita dah merajuk, kita dah buat hal kita, nanti message lah. Saya akan message buat lah. Perempuan kan suka karangan. Cakaplah betul. Betul. Selalu kan. Sebab kalau bagi pendek-pendek nanti, kita belum habis cakap lagi, dia dah potong. Kita nak luahkan semua nanti juga kan. Kita bagi karangan panjang kan. Lepas tu nanti jawab dia,
Okey. Sebab dia tak berani Kak. Tak berani Bukan tapi tak kita tak berani puas hati. Kak. Kita tak nak panjangkan keadaan. Kita nak selesai. So okey je. Tapi sebab perempuan ni dia bila nafsu dia ada 9, dia ada macam-macam dah kepala dia. Rasa kan. So dia akan luahkan. So lelaki ni pula tak ada satu je. Dia nak fikir okey dah. Dah settle kan. So okey dia dah tahu, kita pun okey lah. Kadang-kadang benda macam tu lah yang bila dia dah okey. So abang pula sebelum kahwin tu dia dah beritahu dah. Saya tak suka bila orang marah ni baling-baling barang. Dia dah warning dah. Padahal sebelum tu saya taklah selalu, tapi kadang nak melepaskan geram macam seronok kan, macam rasa seronok kan. Bila dia dah warning macam tu terus macam tak boleh ni. Terus macam okey. Kena kawal. So kena kawal. kontrol. So benda tu lah kita kena ada. Abang dah beritahu apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. So saya pun benda yang sama buat sebelum kahwin. So bila dah kahwin, every year kot kita orang akan ada satu masa untuk kita pergi dating. Berdua tinggalkan anak, bayarlah upah ke adik ke mak kan. Berdua check in lah kat mana-mana kan. So masa tu kita akan bercakap apa-apa semua. Tapi bercakap tu bukan untuk selesaikan masalah. Dia lebih kepada macam apa lagi kita yang suka, apa yang tak suka. Rupanya setiap tahun, ni dah tahun ke-19 tahun. Kadang-kadang saya rasa ada benda baru. Kenapa saya tak tahu yang ini macam tu. Kan terkeluar lagi benda lain. Walaupun 19 tahun masih ada lagi kan benda-benda yang yelah mungkin benda tu terbuku ataupun tersimpan. Inilah momen dia bila dua-dua dalam keadaan yang waras, keadaan tenang. Momen macam tu kita boleh share kan. Bagus juga apa yang akak cadangkan untuk setiap tahun tu ada percutian berdua, tanpa gangguan apa-apa kan. Kalau mampu buatlah sekerap mungkin. Kalau tak mampu setahun sekali tu alhamdulillah. Kita macam renew contract macam tu kan. So apa lagi yang baru, sebenarnya daripada awal sampai sekarang ada je benda baru yang kita orang ni tak pernah habis pun kan. Tak pernah habis pun. Cuma yang lately now, dalam beberapa tahun lepas COVID ni kan, lepas saya banyak bertukang kat rumah, abang banyak masak, memang saya beritahu abang, saya kadang rasa macam penat nak masak. Kadang sampai hilang idea nak masak. So kalau saya rasa saya malas, saya tak masak tau. Abang kata, okay. Simple kan. So saya macam okay. Best juga ni kan. Kan. So syukur alhamdulillah. So benda tu yang tak rumit lah untuk saya. Sebab saya ada kawan kan, suami dia tak nak makan luar. Macam mana kalau hari dia masak? Nak kat rumah je kan. So sebab itulah agaknya saya tak berpasangan dengan orang macam tu. Macam tu. So kadang-kadang kita jangan terlalu tengok sangat sosial media, tengok kemesraan orang tu, ya Allah bestnya pasangan. Kita kena belajar mensyukuri pasangan kita. Jangan kita melihat keburukan pasangan kita, kelemahan dia. Kita cari apa yang best tentang dia. Kita ni lah, kita sama-sama lah. Dan sekejap lah. Jangan compare dengan orang lain kan. Katakanlah dia malah buat kerja rumah kan. Okay. Janganlah marah-marah. Lelaki ni kadang-kadang ada PL, dia takkan buat kalau tak suruh. Dia bukan tak nak buat. Nanti dia kata, dah tak suruh, suruhlah. Dia pula suruh. Awak tak suruh pun mana saya tahu. Dia nak disuruh. Kadang kita, ini sense takkan tak tahu. Awak suruhlah yang tolong. Kadang dia tahu rumah sepah ni. Dia takkan buat kalau dia tak cakap. Lelaki ni kena direct kan Kak. Dia kena macam tu. Tapi macam kita tahulah basa-basi perempuan kan. Jangan marah. Abang ni tak kerti-kerti. Janganlah. Saya pun tak nak cakap macam tu. Sebab mungkin saya ada satu, ni saya tak tahu korang macam mana. Ada rasa macam tak nak suami tengok saya ni rasa menyampah. Lepas tu saya tak nak marah-marah. Tak nak marah sangat. Tak nak macam muka macam singa. Tak nak. Sebab bila kita dah tunjukkan marah, muka buruk kita, nanti dia nak marah kita pun nampak ingat muka kita. So tak nak macam tu. Kan. So nak kita kena ada masing-masing lah. Kan. Nak bagi ada magnet tu Kak. Kan. So dia salah seorang lah kena ada benda tu, sama ada suami nak mulakan dulu atau isteri nak mulakan dulu. Abang rajin tak buat kerja-kerja rumah Kak?
Dia ikut mood dia. Okay. Kalau dalam setahun tu kita kira lah. Kadang dia, bila saya tak dekat rumah lama, outstation kan. Yang saya pun tak tahu apa-apa, saya bosan lah. Okey yang saya dah kemas bilik, saya dah ni kan. Kita tahu lah cara dia mengemas bilik macam mana kan. Dia akan kemas. Memang kemas cantik. Tapi semua barang yang tak nak kan dia akan yang pilihlah mana yang nak. Benda senang juga benda kan? Senang buat pun nak susah-susah. Macam kita akan susun. Ni kat sini kita akan letak kan. Dia tak, dia longgok semua. Yang semua dah saya tak tahu. Yang pilihlah mana. Tapi rumah dah kepesan aja. Okeylah, terima kasih lah ya. Kan, daripada tak ada kan, dalam hati tu macam, okeylah dia ada juga rasa nak kemas tu kan. Daripada tak ada langsung. Tengoklah lelaki baik, okey, tak apa, tolong. Bagus. Tadi kan Mira ada tengok satu video yang akak dengan memuji. Akak tak kisah ke gurauan-gurauan, abang nak kahwin lagi ke? Abang nak kahwin lari ke? Akak tak kisah gurauan-gurauan macam tu. Dia dah ada jawapannya kot. Dia ada jawapan. Tapi saya tak garang tau. Saya tak garang. Saya tak pernah marah dia. Tanya dia. Ya ke? Tak. Powernya kat ni. Nanti cuba panggil dekat dia. Topik lain. Boleh tu. Cuba tanya dia. Dia kan berlakon cerita curang tapi niat. Cuba tanya dia. Isu skandal ke apa. Tanya dia. Panggil dia. Apa yang buatkan akak kuat dan tak pernah rasa nak marah suami? Okey. Sebab suami bukan milik kita. Benda ni memang dah terpahat sejak saya kahwin. Saya tak nak memikirkan sangat tentang dia sebab ini rasa saya tak pernah kongsi benda ni. Rasa ni first time kot saya nak kongsi. Eksklusif ni. Daripada awal saya kahwin, sebelum kahwin ni, saya dah set dalam fikiran saya. Saya berkahwin dengan seorang yang penuh dengan fitnah. So macam-macam orang akan usaha untuk trap dia mungkin ataupun perangkap dia tabur fitnah. So adakah aku dah ready? So saya dah tanam benda tu dalam kepala. So kalau datang apa-apa saya tak akan dengar mana-mana pihak, saya nak dengar pada mulut dia sendiri. Sebab tu datanglah apa-apa cerita, saya hanya boleh senyum je. Sebab saya tak nak dengar cerita orang. Saya nak dengar mulut dia. Kalau dia kata ya, kalau kata tidak, saya akan percaya cakap dia. Dan so kita kena percaya insting kita. Sebab kita dengan dia kan. Jadi Alhamdulillah benda tu yang saya amalkan sampai sekarang. Sebab saya pernah cakap dengan dia, abang, ini kita cerita kosong tau. One day, kan kita biasa tengok dalam cerita drama kan, orang kena trap. Orang jealous kan, orang nak abang sangat. Jadi orang trap abang, letak abang kat hotel, letak abang ubat tidur, sekali saja je buat abang kena tangkap. Contoh macam tu kan. Apa tu kalau pada abang berlaku, saya tak akan melenting tau, abang jangan risau. Saya relax dulu. Saya akan tanya dulu. Tapi kalau benda tu berlaku pada saya pun, abang kena ready. Sebab kita tak tahu ni, kita berada dalam dalam bidang yang sangat mencabar kan. So apa pun macam saya, bila saya dah cakap situ, abang dah tahulah. Dan sebenarnya ada je individu yang datang jumpa saya, call saya, bagi tahu saya dengan abang ni. Astagfirullahalazim. Sampai macam tu kan? Ada. Lepas tu kan, abang saya minta maaf abang kita cerita gurau-gurau je. Okay. Lepas tu abang tahu cerita ni. Lepas tu saya kata, oh iya ke? Okey kita jumpa. Saya jumpa. Saya duduk dekat kafe lah. Duduk jumpa dia. So dia datang macam, saya dengan abang. Okey. Dia cakap macam drama pula. Kita pula nervous tengok dia. Sekejap, masa tu abang ada kat situ ke tak ada? Abang tahu saya jumpa dia. Alright, Abang tahu saya berjumpa dia. Dia ingatkan saya tak cakap dengan abang. Saya diam. Kita apa-apa kita akan cakap. Dengan abang pun kena, dengan saya pun kena. Ini memang orang saja. Memang dia orang sengaja nak perangkap kan. Saya pun jumpa dia. Saya tenang, saya tengok dia. Okay. First kali saya tengok, tes abang ke tak? Yelah, isteri lebih kenal kan. Lepas tu saya kata okay. Saya tengok okay. Dalam hati dah kata okay, you bukan tes dia. Okay. Semua dia cakap pun apa. Okay. Lepas tu dia macam pelik. Akak tak marah ke? Nak marah kenapa? Nak marah kenapa? Tak adalah saya cerita saya dengan abang. Lepas tu sebab dah sah. Suami saya dah tahu apa? Dia dah tahu kan saya pergi jumpa kan. Cakap-cakap ending dia saya pendekkan, saya cakap macam ni. Macam ni adik. Dia suami orang. Okay, you datang, you bagi tahu you dengan suami orang.
dekat sini akak rasa you sangatlah murah, dek. You tahu tak nilai you berapa? Cakap macam tu je. Akak kahwin, ada mas kahwin, ada hantaran. You ada apa? Lepas tu dia diam. Kan, kesian, akak sangat kesian. Sepatutnya you kena nangis. Akak kesian dengan you sebab you sangat-sangat murah. Tak tahu berapa harga nilai diri you, dek. Lepas tu dia dah gigil kata, dia ambil telefon, dia dah tak ada. Biasanya akak orang marah, akak tak marah. Akak kesian dengan kau, dek. Cakap ulang-ulang benda tu. So dia rasa tak sedar hati. Lepas tu dia ambil beg tu, dia ciao. Apa yang punca cakap dia dengan abang tu? Dia shooting ke? Nak melaga-lagakan? Dia nak lagakan. Rupanya diorang ni ada diorang ni ada macam boyfriend girlfriend kot. Diorang nak trap. Nak trap. Konon nak minta duit. Ugut abang minta duit. Akhirnya kita tahu. Sekarang drama luar dalam So dalam telefon kena hati-hati. So kita jangan percaya je. Sebab ada satu malam diorang telefon, bang, jomlah kita turun dekat ni, mana dapat nombor telefon? Tak, kawan-kawan abang juga bagi. Ni kita kat bilik karaoke tau, bilik sekian. So abang kata okey. Lepas tu abang masa tu lepas solat pakai kain sarung. Serius. Tak, siapa pula ajak karaoke malam-malam ni? Malah tidur lah, dia kata. So dia kata, tapi tak apa, saya balas. Kalau dia orang telefon, ayam biarkan je tau. Lepas tu besok dia bagi tengok. Saya cakap lah, ni mesej ni. Bilik sekian. So saya dah tahulah. So abang tak pergi kan malam tu. So itu yang besoknya perempuan ni telefon. Kak kata tak saya dengan abang malam tadi. Pakai mesej yang semalam tu. Abang tak turun pun. So saya rasa saya nak ketawa ke? Kita dah tahu cerita sebenar. That's why suami isteri dia kena, for me is instinct you ada, you kena ada trust. Pertama, jangan dulu buru-buru dengar telefon ke, cakap orang ke, tak. You dengar dulu daripada. You tengok mata suami, you tengok muka, you tengok hidung dia, kempang-kempis tipu ke, mata dia besar ke, kecil ke. Kita boleh tahu dia tipu kita atau tak. So dari situ, abang tahulah. Sebab tu kalau ada orang tanya soal-soal macam-macam, dia ada jawapan. Lepas saya kata, saya takkan marah. Saya takkan marah, saya akan tanya. Kenapa? Tapi perlukan persediaan diri kita ni, kesabaran kita kena tinggi. Sebab dia sebenarnya ada. Dia sebenarnya adalah dia punya, orang kata daripada awal kahwin kan. Saya rasa semua orang nak jalan terbaik. Kita nak jalan terbaik untuk pasangan kita sehingga akhir hayat. So saya ajar diri saya untuk menghormati suami. Saya rasa 5 tahun tu dah cukup kuat dah. Masuk 10 tahun saya dah tambah garam, asam semua. Dah cukup. Lepas tu saya kata dengan abang, tak apalah, saya lepas. Maksudnya saya dah tak nak terlalu fikir. Saya dah terlalu penat. Saya hanya boleh orang kata berserahlah. Dari situ abang dah tahu dah sebenarnya bila saya kata saya tak, orang kata tak terlalu memikirkan. Macam kalau Allah kata abang jodoh saya sampai akhir hayat taklah abang fikir sendirilah. So benda tu kita dah bincang dah. Dan kenapa semua kita dah ada. So abang dah faham lah. Sebab saya dah cuba, kalau abang rasa ada orang yang lebih baik dari saya boleh jaga abang, go. Jangan seksa saya. Lepas tu nak belakang-belakang saya tak nak. Cakap saya, abang, saya dah ada orang ni, okay, go. Tapi 10 tahun tu saya jaga anak dia, saya jaga anak tiri saya. Saya jaga everything, semua saya jaga. Maksudnya tak ada apa-apa yang ni. So kalau alasan itu tak cukup membuatkan dia happy dengan saya, just go. Tapi Alhamdulillah 19 tahun ni. Alhamdulillah. 9 daripada 9 ni. 9. Tapi hebat kan Kak Liz kan. Dia serahkan pada Yang Esa untuk melayari bahtera rumah tangga dia. Ya Allah, panas. Kita nak berehat lah diri. Kita rehat dulu, kita nak mandi sungai. Pergi camping, jom. Jom pergi camping. Okay, kita berehat dulu. Kalau yang panas-panas tu, tenang-tenang dulu. Boleh pergi Himalaya Camping Resort Gopeng, tempat korang healing. Okay. At Himalaya Camp Gopeng,
Every moment is an adventure. Take on the rapids with thrilling whitewater rafting. Glide with joy on our rainbow slide. Hike to the peak of Bukit Batu Putih for breathtaking views. Feel the rush with an ATV ride through the forest, then gear up for an action-packed paintball session. Your adventure begins here. Oh, panas lah isu tadi, Daddy. Yeah. Macam-macam lah perempuan-perempuan kat luar sana. Boleh tak jangan kacau suami orang? Sabar. Kan betul Kak lah. Liz kata kesabaran tu penting. Yelah, tapi kalau nak kacau juga dah kenapa? Kan banyak lelaki bujang kat luar. Kita kena siasat. Okey, baiklah. Siasat-siasat juga. Tapi yang penting suami jangan mulakan. Jangan start. Jangan mulakan. Jangan layan. Jangan buka ruang. Kalau dekat set, Abang Puji ramai orang try. Tapi dia kan kalau tengok kaset macam mana dia buat? Dia kaset macam mana? Dia kelakar-kelakar, happy go lucky je. Lepas tu paling tidak dia tidur. Tidur. Main game. Tu hobi kita lah. Itulah kan. Sebenarnya berbalik pada hati sini. Pokok pangkal hati. Betul. Kan. Okey, kita nak pergi pada soal netizen ni. Apa netizen nak tanya ni? Dia tanya, kalau suami dan isteri gaji sama, siapa patut bayar lebih banyak bil? Gaji sama. Kalau Suami kalau boleh bayar lebih banyak, sehabis-habis duit pun tak apa. Oh ya ke? Sampai Untuk habis duit. bil. Kita pula oh ya ke? Barulah sokong. Kan? Akak rasa macam mana? Akak rasa. Sebab isteri lebih tahu apa yang perlu. Okay. Kan, sebab dia duduk kat rumah, dia yang fikir banyak benda ni kan. So sebenarnya tak salah suami untuk berbelanja lebih, sebab lagi banyak dia berbelanja, sebenarnya lagi banyak rezeki dia akan dapat. Maksudnya berbelanja untuk bayar bil. Bayar bil kalau ikutkan semua komitmen suami bayar. Sebenarnya semua keperluan, kecuali kehendak tu lah yang saya beritahu. Kehendak tu maksudnya tiba-tiba nak penambahan kan, hutang, bang ni bayar sikit-sikit. Benda tu kalau dia tak mampu jangan paksa lah. So macam tu, bil-bil utama air, elektrik, telefon kan. Telefon satu je, kalau nak telefon dua tu dah kehendak lah tu. So kena bagi. So apapun kena buat pembahagian. Ambil kertas, tulis. Baru nampak. Kadang-kadang baru nampak. So kalau ada isteri-isteri yang mengalami masalah suami tak faham ni kan, you kena ambil A4 tulis keperluan, kehendak. So tulis dengan harga dia sekali, baru nampak. Kan? Kalau suami tu kena bayar bil lah kan, benda tu memang tanggungjawab dia lah kan, untuk bil rumah ni kan. Tapi dia suruh pula macam tolong jangan tutup peti ais tu malam, ataupun TV sampai pukul berapa je, jangan buka lama. Akak rasa macam mana kalau orang yang dia macam tu? Dia bagi syarat pula. Sebab dia nak kontrol bil tu, tak nak melambung. Jadi dia nasihatkanlah orang kat rumah. Okey, elektrik yang melambung tu sebenarnya aircon. Aircon lah. Aircon. Kalau setakat elektrik biasa, aircon. Itu perbincangan lah. Perbincangan masing-masing lah. Bincang lah. Kadang ada isteri ambil aircon bukan sebab dia, mungkin pasal anak panas macam saya. Anak menangis, terpaksa tidur dalam kereta, aircon. Kan rumah mak mertua kan. Dah bang, tak boleh mak. Rumah mak abang ni kena satu bilik kena pasal aircon. Kita akan masuk bilik tu. Anak tu boleh tidur kan. Menangis melalak kan. Apa-apa benda tu abang dah kata, okey, pasang ni nanti bulan-bulan dia bayar. Kan. So benda macam tu lah. Apa-apa perbincangan. Dan isteri pun sebelum nak buat apa-apa, kena tahu dulu gaji suami tu berapa. Jangan dia macam kau dah tahu gaji suami tu 5,000. Dia punya list dia 6,000. Tak boleh lah, kena potong lah. Kalau ikutkan dulu kan, ini cerita lama mak saya kerja sendiri. Dia tak ada slip gaji, tak ada. Ayah saya pun kerja sendiri. Mak saya punya usaha lebih ni, gaji dia lebih daripada ayah saya. Tapi mak saya punya pengeluaran tu, dia 5 sen beli gula-gula pun dia akan tulis dalam. So dia akan tengok dapat berapa, habis berapa. Lepas tu ni tak ada simpan, ni tak boleh. Okey, ni kena kurang. Okey, kita kena kurangkan. Jajan-jajan ni kena kurang. Ni semua. Macam tu. Macam buat account. Ya. Mak saya. So saya dah tengok memang besar dengan benda macam tu. Sebab tu sampai sekarang kalau abang cakap apa lagi ni dah, macam banyak je bila kita. Okey, jawab. Saya list Saya akan list.
Walaupun setiap bulan dia tanya, kenapa? Apa lagi nak bayar? Kaedah tu nampak macam old school tapi benda tu berguna. Berguna, ya. Betul. Kita list kan kita nampak. Dan isteri-isteri jangan bosan bila suami selalu bertanya. Padahal setiap bulan ni kita punya list sama je. Dia akan tanya juga. Dah 19 tahun. Sama je lah. Akan tanya, bila apa lagi tak bayar ni? Akak sebut pasal list down ni kan. Saya baru tegur dia semalam. Dia dekat handphone ada kalender. Tapi dia buat kerja-kerja, dia nak susun kerja-kerja ni, dia masih tetap atas kertas. menulis. Perlu sebab telefon ni dia banyak iklan. Dia akan banyak iklan. Banyak channel lain Banyak yang kita channel nak lain singgah. nanti tiba-tiba. Lepas tu dia mengganggu sikit. So kalau Tapi tulis dia tak kat laju gambar. sikit. Tapi dia tak kat gambar juga. At least kita Itu ada untuk backup. Ada backup, ada apa-apa okay. kan. Tapi tulis ada ni perlu. Dia cepat. Amira kan? seronok hari ni. Tak ada sebab Mira ni tak letak kebergantungan Mira 100% dekat telefon. Kadang phone dekat anak. Tiba-tiba phone bateri. tiba-tiba hang. Tiba-tiba backup. stresnya. At least ada benda Ya. kita dah tulis lah. Tulis tu laju sikit. Kalau jadual kan, Kak Liz free bila? Kalau phone kan, kejap. Belik ni semua. Kalau kejap, buka buku. Okey ni. Senang kan. Ya kan, orang lama kan. Kita dah boleh beza cara kerja. Ya, tengok je dah nampak dah. Okey, yang mana kosong tu akak kosong lah. Dan jadual. So, senang. Skrip pun akak nak ni kan. So, kita kena buat apa yang kita selesa. Betul. Jangan kita buat apa yang orang tu buat best lah kita pun nak ikut. Tak boleh. Kalau macam tu kacau rumah tangga. Betul. Ini kebanyakannya terutama golongan muda dia mungkin terlalu emosi tu fantasi tu terlalu besar berbanding realiti. Itu yang menakutkan. Jangan expect kita kahwin dah rasa happy, macam you rasa happy tu 24 jam. No. Kan 10-20 tahun akan happy tak? You akan melalui fasa-fasa ni semua. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi markah. Betul. Dah lupa sebenarnya. Hidup ni kan Allah nak bagi markah. Betul. Dia nak hidup happy je. Betul. Kan? So benda macam tu dia kena belajar lah. Betul. Mira pun percaya setiap apa yang jadi dalam rumah tangga kita ni ujian adalah jalan untuk kita ke syurga. Betul tak? Ya, betul. So kena sabar. Betul. Kalau suami nak menang, bagi je menang. Bukan ada hadiah pun. Kan? So soalan kedua. Patut ke isteri share duit untuk rumah kalau suami dah cukup mampu? Patut tak? Maksud dia willing. Dia share je lah. Dia tahu suami dia mampu. Tapi macam aku baik hati, baik cakap, baik hati. Share je lah. Dia macam ni. Isteri-isteri yang nak share ni sebenarnya dia nak menangi hati suami. Dia nak bagi tahu bahawa saya pun mampu nak ada duit, nak ni semua. So sebenarnya mungkin tak tahulah. Hint dia kat situ. Okay, abang jangan buat macam-macam Abang tak ada pun saya mampu untuk hidup sendiri tanpa abang. Macam itulah cerita dia. So kadang-kadang isteri ni yang mana berkejaya dalam walaupun dah berkahwin kan, dia nak ada rasa bersedia, secure. Secure tu. So bila kita rasa dah ada tu, so macam tu abang nak apa? Abang rasa abang nak tu. Okay, saya tak ada apa. Okay. So dia akan rasa, saya rasa lah. Lagi masa, dia tak takut aku tak ada. Tidak terlalu bergantung. So kita perempuan kena ada rasa tanggungjawab tu. Tapi dalam masa sama, kita jangan terlalu leka ataupun macam terlalu ambil ringan. So perempuan macam saya lah, saya pesan sangat-sangat, kalau boleh kurangkan marah-marah, bebel-bebel, tinggi-tinggi suara dengan suami. Kalau boleh belajar untuk respect suami. Sebab benda tu antara sebab kenapa lelaki cepat bosan, menyampah, rasa, faham kan? So nampak macam kecil tapi itulah kan. Zaman sekarang kan terlalu banyak godaan kat luar sana yang tiba-tiba kat rumah isteri aku asyik bekik lolong. Okay. Mungkin benda tu berlaku daripada awal kahwin atau sebelum pun dah ada. Tiba datang pula Allah duga yang lemah gemalai, lembut, tak pernah marah, tintong-tintong, dah rasa terbayang-bayang dah. Benda tu boleh berlaku. Dan kita tak salahkan takdir bagi mereka yang mungkin ada yang dah buat keputusan masing-masing kan. Lepas tu baru rasa macam, oh ini patutlah bukan jodoh aku. Perempuan tu sesuai dengan dia, boleh layan kerenah dia. Aku tak boleh, aku tak sabar. Yang perempuan mungkin dapat lelaki yang sabar pula. So kita
macam saya tak nak kita judge pasangan mana-mana yang dah bercerai itu masing-masing ada masalah, tidak. Tapi mungkin bukan jodoh yang terbaik untuk diorang. Dan mungkin Allah dah ketemukan jodoh yang sebab miracle tu hanya Allah yang tahu. Betul. Kan ada orang kahwin 1 tak berjaya, kahwin keempat inilah paling bahagia. Kan? Adakah yang pertama, kedua, tiga tu tak bagus? Tak, bukan, maknanya tak serasi lah. Yang Allah ketemukan yang sekarang perkahwinan keempat, inilah bahagia, anak ramai, perkahwinan paling lama pula tu, kan? So mungkin itulah. So kita kena macam masing-masing kena cari diri sendiri tu. Kita tak boleh ikut orang. Kita tak tahu kan. Betul. Jangan samakan diri kita dengan orang tu. Kehidupan lain-lain. Ya, betul. Kak, kalau kita kan, kalau pada suami-suami yang culas nafkah ni kan, tapi kita ni tak berani nak cakap. Mungkin akak ada tak cara ke nak pesan pada isteri-isteri kat sana, nak macam mana aku nak cakap suami aku ni bagi nafkah? Suami tak bagi kan suami berdosa kan? Okay. Sebenarnya tu isu tu memang sensitif. Kita nak cakap dengan suami susah kan. Nak cakap marah-marah lagilah dia akan buat tak tahu. Cubalah beberapa cara, sama ada tengok dia dengan mak dia rapat tak. Mungkin boleh kona ke abang, ke keluarga dia, ke mak dia, ke siapa dia paling rapat, adik-beradik dia ke kan. Dan yang kedua, antaranya sekarang kita banyak media sosial yang ada contoh-contoh orang buat konten-konten tu kan. Ataupun ada ustaz-ustaz punya usrah-usrah tu. Kita DM, hantar mesej ke, hantar kat WhatsApp. Kan. So tahan je lah. Kan. So macam saya dengan suami, kalau tak puas hati daripada konten-konten tu, saya hantar je. Ni bang, direct. Bang, ini lebih kurang macam abang. So dia pun buat benda sama. Tapi alhamdulillah kita tak pernah pun bincangkan isu yang kita hantar tu. Faham-faham sendirilah. Ya. So kita kalau jumpa, memang dia dah kata, apa masalah, kalau berdepan dengan dia, tolong jangan bawa apa-apa masalah. Bila dia tengah happy tu, tiba-tiba kau nak cerita masalah. Dah baca ke mesej yang hantar tu? Tak payahlah macam tu. Kan? Itu mengundang namanya kan. So biarkan je. Dia akan faham sendiri. Apa yang akak share tu, macam dia share dengan akak share dengan abang pun. Kita faham-faham sendiri. Itu pun satu ilmu juga kan. Ya. Ilmu untuk dia belajar. So kita okay, bang, mesej ni sekadar saya, ini luahan saya lah. Kalau abang terima tak terima. So kita dah cakap kan. Abang kalau ada apa-apa, abang nak hantar mesej. So kita akan selesai kat mesej tu je. So bila berjumpa memang tak pernah bincang apa-apa tentang yang kita sindir-sindir tu ke, tak ada. Tak nak sindir depan-depan. So macam tak best kan. Dia macam negative vibe kan, tak best. Sebab tu kalau orang tanya kenapa saya boleh gelak ketawa, sebab mungkin kita tak ada momen yang gaduh tu. Mungkin 19 tahun tu kita tak ada gaduh. Abang ni tak ada. Alhamdulillah tak ada. Lebih sifat terbuka dan menerima lah orang kata kan. Jadi soalan terakhir dari netizen. Kalau tanggungjawab rumah tangga tak seimbang, benda tu boleh jadi punca retak rumah tangga? Ya, boleh. Kan? Tak seimbang boleh jadi rumah tangga, tetapi kalau masih boleh diselamatkan, selamatkanlah. Kan? Dia macam ni. Semua orang ada keinginan nak bahagia dan berjaya dan nak berubah jadi baik. Saya percaya ending semua orang nak jadi baik. Kalau tak bagi peluang pertama, cuba bagi kedua. Cuba bagi ketiga. Sampai you cari solution yang ending dia apa. Jangan ending dia dengan keadaan marah dan kan, tak terkawal. Walaupun dah tak boleh bersama pun sekalipun, jangan ada ketegangan kat situ. Selesai je baik. Saya tak boleh kita buat haluan masing-masing, kita begini-gini. Mana cakap elok-elok. Jangan ada momen yang tu jadi tak best. Apalagi kalau ada anak kan. Dia jadi macam tak best. So kalau tanggungjawab tak seimbang ni lebih kepada suami-suami lah yang kena mulakan panaskan enjin dan change ataupun bawa bincang. Okay, saya sebenarnya macam ni. Dia sebenarnya kena cakap. Ada setengah lelaki ni saya percaya, tak tahulah, dia susah nak meluahkan, nak cakap, nak cerita masalah dia. Dan bila
mungkin dia risau macam ni. Bila dia cerita, takut isteri pula tiba-tiba Meneting. Jadi isteri-isteri kat luar, saya beritahu sabar, dengar dulu. Belajar dengar apa luahan suami. Dan suami pula cuba dengar luahan isteri. Jangan menyampuk bila nak meluahkan. Bagi dia habis-habis. Jadi pendengar yang baik. So, communication ni sebenarnya banyak berlaku dalam rumah tangga. Diorang tak boleh nak dengar kan. Nak panas je. Ada je panas je kan. Kan? So benda macam tu cari solution. Kalau tak boleh berdepan, hantar surat layang lah. Kadang-kadang kita dah lama tak menulis kan. Cuma nulis kan. Lepas tu menitik air mata. Kan, benda tu kadang-kadang nampak kita rasa macam kelakan. Tapi mungkin benda tu impact dia berbeza. Cubalah style lama ni. Kita tak tahu kan. Betul. Kak, tante diorang tak tahu kak. Yang muda-muda ni mungkin tak tahu zaman-zaman akak dulu membalas surat. Ya, tapi boleh je create. You buat lah. Kan? Apa kita mula dengan drama dulu. Buat drama macam tu. Kita mula kembali ke mana dulu kan. Sekarang ni selama Hari Raya semuanya hantar mesej. Apa kita tukar kan. Buat balik kad balik kan. So barulah rumah tu meriah dengan kad. Kalau ada 100 kad itu tampal. Kawan datang, itu kad aku tu. Warna pink tu. Siapa tu? Dan kita selalu ada rasa excited nak raya tu, nak pergi kedai, nak cari mana paling cantik, mana ada music kat tu kan. Betul kan. Itu kadang kita simpan bertahun-tahun lamanya kad tu kan. Tapi itulah momen-momen tu kita tak dapat sejak ada sosial media. Betul. Kan. Kadang kita boleh je kita create benda create kan. Balik momen jadi tu. Suami isteri yang muda-muda kan, boleh gunakan cara-cara yang orang kata lapuk ni kan, untuk you start. Kalau mesej-mesej tu dah biasa, you hantarlah pula surat layang. You buat surat, you hantar roket. Macam tu kan. So benda-benda macam tu you yang create. Kalau you create marah-marahlah dia. Kalau you create benci-bencilah. You create macam mana spark you tu balik kan. Spark percintaan tu kan. Dulu masa bercinta bermain kan. Sanggup Tapi akak tak ada yang ketuk-ketuk botol panggil titik-titik tu, tak ada kan. Itu bukan sama akak kan. Gaya lama je lah. Gaya sampai subuh ni. Berpintal-pintal. Dalam hati tak nak tidur ke. Dah azan. Okay, azan. Subuh dah. Tak sedap macam telefon ni kan. Sebenarnya dia dah sampai subuh tak naik rumah. Tapi bila dah kahwin tak ada pula bercakap sampai subuh. Sebab dah dekat depan mata kan. Dengkur je sampai subuh. Sampai subuh. Kan? Akak rasa kan cara kita bahagi tugas ni kan boleh tak mempengaruhi cara anak-anak kita pandang peranan suami isteri bila dia besar nanti? Betul. Sangat perlu. Okey. Ayah-ayah, bapa-bapa tak boleh macam ambil sambil lewa benda tu. Mak buat semua, bapa buat relax je. Okey, anak memati. Anak mati. So kalau kita kata bapa tengok telefon, kata, asal tengok telefon ni? Janganlah pergi tengok ambil buku. Ayah tengok telefon. Kan? Anak pun jeling je. Tapi betul, apa yang kita nampak kat media sosial, konten-konten yang kita tengok daripada China lah, terutama kan, daripada banyak benda tu memang betul. So kita janganlah ikut. Kita ikut yang baik. Maksudnya kita janganlah bawa kita punya perangai yang buruk tu balik rumah, kan, melepak, tak buat kerja, lepak tengok phone dengan sandal semua. Anak ikut, memang ikut. Tapi tukar. So abang pun dah start exercise, anak pun dah tengok kan. Adalah momen-momen kita, saya dah beli tiang gol main bola. So adalah kita buat aktiviti kat rumah kan. So abang main game. So sorry abang, saya pecah rahsia. Okay. So anak-anak pun terjebak. So kita buat limit lah. Okay, hujung minggu boleh kumpul. So anak-anak tiri semua kumpul kat rumah macam ukuah tu. Macam ukuah tu. Semua main, semua pandai main. I seorang je. Bagusnya kuah diorang ni main game. Tapi diorang main game sama-sama kan. Bercakap lah. Nampak lah gelak tawa tu semua. So kalau momen tu positif, okey. Tapi bukanlah sampai berhari-hari menghadap tu je. So kita ada bagi limit. So kalau anak boleh ikut, alhamdulillah. So kita ni anak-anak pun dah faham, kita bagi tahu semua. Tapi percaya atau tidak, sebab saya tidak ada momen marah-marah tu dekat rumah dengan abang, jadi anak-anak pun terikut dia tak ada. Tak ada yang marah-marah, stres marah semua tak ada. Kalau ada pun abang macam marah, macam lambat turun makan ke apa je, itu je. Maknanya
kita gaduh sama isteri tu diorang tak nampak, memang tak ada. Kan. So sebab pembesaran anak ni sangat penting bila tengok mak bapak marah-marah kat rumah, tengking-tengking semua, diorang tak bercakap tapi diorang akan ada simpan. Diorang akan ada satu memori tu kan takut terkeluar dekat luar. Gangguan juga untuk diorang emosi diorang Ya, nampak sikit. So cara dia mak ayah di zaman sekarang ni, tips saya untuk anak-anak, kalau boleh kerapkan hak anak tu. Ambil lah seminggu sekali, kalau ada apa-apa dia berjaya ke, hak anak, gosok belakang anak, walaupun dah besar. Saya cakap dengan abang, anak dara tu sebelum dia peluk orang, lebih abang peluk anak abang. Betul? Hak untuk bagi kasih sayang, kan dia tahu ayah dia sayang. So alhamdulillah benda tu kita terapkan. Betul Kak Mira pernah dengar tentang isu ni, kalau kita tak nak anak perempuan kita lebih cepat cari kasih sayang dekat luar, bapak lah kan yang kena banyak bagi kasih sayang semua waktu dia besar. Kita nak ni semua kan. So alhamdulillah lah anak-anak semua 8 orang saya jaga. 3 orang dah dikahwinkan. 2 perempuan, 1 lelaki, tinggal seorang lagi. Lepas tu anak-anak saya, 2 lelaki 2 perempuan. 5 orang lagi. Ada lagi soalan-soalan yang tersimpan di hati lagi? Tak ada. Itulah dia, banyak kan poin-poin yang menarik kita dapat daripada Kak Liz hari ini. So macam pasal rumah tangga ni memang kita semua kena belajar lah. Betul. Soal suami isteri gaji sama tapi tanggungjawab tu tak pernah ada jawapan hitam putih pun. Betul. Kita dituntut untuk menuntut ilmu, belajar dan terus belajar dan berbincang. Yang penting kasih sayang, rasa hormat dan juga apa lagi? Macam dia cakap tadi, kita kena berbincang untuk cari titik tengah daripada persoalan yang bermain di minda suami isteri ni. Baiklah, kita jumpa lagi di episod yang seterusnya. Dan terima kasih sekali lagi kepada Kak Liz Dawati kerana sudi bersama dengan kami, dan juga penaja utama kita, Himalaya Camping Resort Gopeng. Kalau anda stres nak pergi healing dekat sana, silakan. Macam-macam aktiviti anda boleh buat dekat sana. Jadi kita jumpa lagi episod seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye. Discover glamping at Himalaya Camp Gopeng, Malaysia's go-to destination for stress relief and adventure. Choose from unique stays like domes, chalets, riverside views, or private pool glamps, all designed for comfort and style. With facilities including air conditioning, bed and breakfast, private bathrooms, and free parking, at Himalaya Camp Gopeng, your adventure begins here.